Rabbi sholli sadri wa amri wa ala min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz wa lahunna rubu mimma taraktum illa yakul lahu walad. Allah Subhanahu wa taala telah menyebut dalam Al-Quran yang lebih kurang maksudnya kepada para isteri, mereka akan mendapat 1/4 rubu ini 1/4 rubu daripada harta yang ditinggalkan, illam yakul lahu walad, daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati sekiranya si mati tidak ada anak. Itu satu ayat yang Allah nyatakan dalam Al-Quran berkaitan dengan ilmu ini. Jadi dalam pembahagian harta pusaka ini, bila berlaku kematian, isteri akan mendapat bahagian ini. Dalam sejarah manusia, kalau kita tengok sebelum kedatangan Islam, wanita tidak pernah dapat hak dia. Zaman Arab Jahiliyah dulu, kalau mati wanita tak ada hak langsung, akan diberi pada adik-beradik dan sebagainya. Tak ada hak perempuan. Datangnya Islam, Allah telah tentukan hak. Dan kalau kita tengok sejarah tamadun manusia daripada awal lagi, hanya Islam saja pada zaman itu, pada waktu itu mengiktiraf wanita. Berarti bila berkahwin ada hak. Kita tengok sejarah, lepas itu pun tidak ada. Dan kalau kita tengok di Eropah pun, sampailah tahun 40-an, wanita tidak ada hak. Bahkan hak harta tak ada, hak apa pun tak ada. Hak mengundi dalam sistem demokrasi ini baru. Jadi kalau kita tengok dari Islam, 1400 tahun dulu wanita telah pun Allah berutuhkan hak. Jadi sekarang ni, zaman sekarang ni, wanita cuba memperuntukkan, berjuang untuk menyamaratakan. Sedangkan Islam dah lama lagi, dah 1400 tahun dulu lagi dah memberikan hak itu. Dan hak itu dalam keadaan hak dan tanggungjawab. Tapi bila kita tak faham Al-Quran ini, mereka akan katakan ini tidak adil, kan? Macam kita beralhamdulillah, ini tidak adil. Pasal kenapa wanita dapat sikit? Kenapa wanita dapat sikit, suami dapat banyak? Dalam faraid, kalau anak mati, kalau suami mati, ini suami. Kalau istri yang mati, kalau suami mati, istri akan dapat 1/4 atau 1/8. Sedangkan kalau istri pula mati, suami akan dapat 1/2 atau 1/4. Jadi angka ni pun sekarang ni diperbahaskan di kalangan masyarakat, termasuk masyarakat Islam. Dan kalau kita pergi bahagian pusaka kecil, apa ni, kan? Sengit. Dia kata sengit tak siapa tahu. Sedangkan ini yang Allah telah tentukan 1400 tahun dulu, sebelum ada apapun. Dan ingat, saya kata tadi, dalam pusaka, hak dan tanggungjawab. Bagi isteri dapat hak saja, 1/4 hak saja isteri. Perempuan tidak ada tanggungjawab. Suami ada hak dan ada tanggungjawab. Lelaki dua. Isteri ada hak. Mati suami dapat 1/4, tak payah kacau, solid dia. Sedangkan suami 1/2 dapat. Tengok siapa bawah dia, tengok siapa ada tanggungan dia. Dia ada anak ke tidak? Anak tanggung. Ada apa ni, anak saudara tanggung. Wajib bukan sunat. Cuma bila kita tak faham benda ni, tak adil, kan? Tambah-tambah kalau kita letak angka, tok 20,000, tok 200,000, 100,000, kan? Lagi tak adil. Dan itu satu perkara. Kalau kita tengok sejarah, kan?
Maksudnya dalam Islam ini 1400 tahun lagi dah mengiktiraf wanita. Letak wanita di tempat yang sangat tinggi, bahkan tidak dibebankan dengan tanggungjawab. Sekarang ni nak lebih pula. Bukan saja nak tuntut, tapi nak rasa lebih lagi. Nak sama rata, sedangkan tak boleh sama rata. Nak sama rata macam mana sedangkan wanita tidak dibebankan tanggungjawab. Kita tak pernah dengar dalam sistem Islam ni seorang isteri dakwa seorang suami dakwa isteri tak bayar nafkah. Tapi seorang isteri boleh dakwa suami tidak bayar nafkah. Pasal suami ada tanggungjawab. Jadi dalam kisah ni, dalam ayat Quran tadi Allah sebut bagi isteri 1/4 jika suami yang meninggal tu, si mati yang meninggal tu tidak ada anak. Kes ini 1/4. Isteri dapat 1/4 jika suami itu tak ada anak. Jadi tengok, boleh padam ni. Sekarang ni suami mati kan. Suami mati meninggalkan isteri, meninggalkan ibu. Okey, dia mati arwah, mati lah. Bila tak ada anak, isteri akan dapat tadi ayat Quran tadi 1/4. Ibu, kita dah belajar ni. Berapa tu? Ibu kita, bukan ibu orang, ibu kita 1/6 kan? Tak ada anak. Kalau ada anak, ibu 1/6. Kena ingat kan, kita semua ni, kalau kita dah ada anak kita sekali mati, mak kita dapat 1/6. Tapi kalau kita belum ada anak ataupun tak ada anak, mak akan dapat 1/3. Ini fardu. Ini katakan fardu, waris fardu yang mana Allah tetapkan dalam Quran, bukan manusia ni, bukan kerja manusia. Okey. Bila kes macam ni masuk, bila kita nak bagi 12, 3, 4, harta ni akan dibagi kalau 12 kalau masuk mahkamah ataupun bahagian pusaka kecil. Bagi 12. Tengok, dalam kes ini tidak ada lelaki. Arwah meninggalkan isteri, arwah meninggalkan ibu, tidak ada hiru. Bila tidak ada hiru, siapa akan jadi hiru? Baitul Mal. Baitul Mal. Baitul Mal apa? Baki. Dalam kes ini Baitul Mal adalah ansobah, private. Bila ansobah 3, 4, 7, balance 5. Banyak pada orang lain. Banyak pada orang lain. Jadi bila bicara macam ni, pertama sekali apa yang berbangkit? Ni sikitnya dapat kan? Kenapa tak dapat semua? Bila tak belajar, kenapa tak dapat semua? Tak pada sebagian isteri, berhabis lah. Tengok-tengok, isteri 1/4, 3 bahagian, ibu banyak sikit. Dan Baitul Mal lebih lagi. Lagilah rasa timbul dalam macam-macam lah. Timbul. Kalau RM1, RM20 awak RM2, RM10 tak apa. Ini kalau juta, jadi was-was jadi. Apa betul kan? Hakim ni betul kan buat macam ni? Atau dengar dulu kan? Senyap-senyap kan hati. Ingat, bila kita belajar tak boleh senyap pun pasal malaikat rokib dan hati ada. Kita jangan pertikaikan keadaan. Sebab tu bila kita belajar, kita tidak terrela faham. Ini dah allocation yang Allah telah tetapkan. Okey.
Jadi bila kes macam ni, ingatkan isteri 1/4 bila tidak ada anak, ibu bila tidak ada anak 1/3. Jadi harta ini tidak dihabiskan. Sedangkan buang, kita buang ni, kita tambah hero. Siapa hero? Bapa. Bapa adalah waris asobah. Kita dah belajar. Bila asobah, habislah. Tak payah bagi 2 belah, kan? Tak payah bagi 2 belah. 1/4, balance-nya 3/4 dapat kat bapa. Dan ada si mati, ada adik-beradik, 5 lelaki, 5 perempuan. Dapat ke tidak? Tak dapat, pasal bapa lebih kuat. Walaupun bapa ni dah umur 99 tahun 9 bulan lagi, tapi tak dapat. Dapat kat bapa. Bapa nyanyi, dapat juga. Bapa sakit, bapa koma, masih lagi dapat. Sekiranya bapa belum mati lagi. Okay? Itu kedudukan 1/4 yang Allah telah tentukan di dalam Al-Quran. Itu mukadimah baru. Ini kes. Apa ni kes? Ini pun menjadi pedoman pada kita. Kejiranan kita, kuasa-kuasa orang kaya. Ya, kes begini. Kita pun patut jadi pedoman lah dalam keluarga kita kalau berlaku kes ini. Minggu lepas kes ini berlaku. Jadi maklum dia tanya lah. Kes itu dah berlarutan lama, tapi bau kematian dan masalah timbul. Begitu. Seorang tu dia telah berkahwin dengan isteri dia selama 20 tahun. 20 tahun kahwin. Dapat 2 anak perempuan, seorang anak lelaki, dan bercerai. 20 tahun kahwin juga lah. Sekarang dah. Sekarang ni negara-negara kita di 100 kahwin 57 cerai sekarang. Tahun 2016 baru ni 100 kahwin 57 cerai. Tinggi kan. Kalau kita tengok rekod ni keseluruhan kan, tahun 60-an dulu kadar kahwinan tak sampai pun 30%, 20% lebih. Semakin hari semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Jadi sekarang 100 kahwin 57 juga. Ada dibuat pengiraan berapa minit dalam bau minit cerai. Berapa minit cerai. Bau kenduri bukan main sakat dah. Ini masalah berkat tengok juga kan. Masalah berkat tengok. Jangan tengok masalah duniawi dalam kacamata zahir saja. Kadang-kadang kita tengok masalah keberkatan, masalah hakikat, masalah keberkatan itu. Kenduri kahwin sekarang macam mana, calonnya macam mana kan. Kadang-kadang nak mikir juga. Nampak grand bukan main kan, 3 bulan cerai. Tak tahulah kan? Tapi trend ini makin meningkat. Data-data menunjukkan dia makin meningkat lagi. Kenapa begitu? Dulu tiada kursus. Zaman dulu, zaman kita dulu mana ada kursus pra perkahwinan. Sekarang pra perkahwinan, kena tidur, kena buat apa? Qiyamul-lail, 3 hari, kahwin 3 bulan juga. Adalah masalah. Okay. Menakutkan sebenarnya kan. Bila bercerai menimbulkan banyak masalah sosial dan masalah lain. Jadi tadi, balik pada tadi, bila bercerai, beli rumah sebuah dekat area Putrahaya. Dan pembelian itu di atas nama isteri pekerja bank. Isteri yang pinjam, bayar bersama. Okay. Bila bercerai, suami kata kat isteri, tak apalah, Minah, gitu lah, bukan nama Minah lah, tak apalah Minah, ambillah rumah tu bagi ke anak-anak. Itu pesanan suami pada isteri.
Ambillah rumah tu bagikan. Dia tak nak tuntut. Maksudnya suami tidak nak menuntut harta sepecahan. Okay. Suami kahwin lain, isteri kahwin lain. Kahwin lain dua-dua ni tak dapat anak. Mungkin dah lewat ujung-jula. Faham tak ujung-jula kan? Ujung sekali dekat habis dekat. Pokok pun tak ada benih, kata ada habis benih. Lepas tu mati isteri. Rumah tak habis bayar lagi. Dan berlakulah perebutan kuasa. Rumah itu sekarang yang perempuan sulung duduk tak nak kacau apa-apa, tak nak usik. Adalah hak dia kerana dia sulung. Dia dah duduk lama rumah tu dengan mak. Panggil lah ayah pujuk, tak jadi. Okay. Dan akhirnya ayah naik angin. Ayah pun naik angin juga dah. Apa ayah buat? Ayah nak menuntut harta sepencarian. Jadi bila ayah nak menuntut harta sepencarian, ingat nuntut ni bukan boleh main mulut kan, masuk mahkamah. Umur semua berlaku 4 penjuru, dia kata. Berarti bapa, anak lelaki seorang, 2 anak perempuan. Dia kebetulan dia telefon, tanya masalah dia. Dia kata bukan 4 penjuru, 5 penjuru. Tengok kes. Jadi kita pengajaran pada kita kan, bila berlaku perceraian pun begitu juga. Jangan tangguhkan masalah pembahagian harta ataupun tuntutan, buat surat dan sebagainya supaya tidak berlaku kes macam ni. Jadi gini kan, suami campur isteri tadi ada 3 anak kan. Anak perempuan sulung, anak perempuan dan anak yang bongsu lelaki. Cerai. Isteri ni kahwin lain, suami. Dan kesnya ambil secara mudah rumah sebuah. Rumah harga katalah 800,000 Muhtarik kan. Suami dah kahwin lain, isteri dah kahwin lain. Tapi masa dia beli rumah ni sama. Suami ni dengan ni beli sama, bayar sama. Bayar sama banyak. Nama isteri. Nama isteri dia. Okey. Bayar, tapi tak habis bayar, mati. Dan dia ambil takaful, settle. Berarti tak ada masalah, tak ada hutang lah. Tutup mata rapat. Tutup ambil insurans kan. Beli rumah ambil insurans, ambil takaful tu. Kalau tidak mata celek. Hutang kan. Mana hutang orang bayar kan. Anak-anak tak nak bayar ni. Kalau apa beratus ribu tinggal, baiklah ambil insurans takaful tu, ambil settle rumah masa dia mati. Dan rumah dapat tak waris lah. Siapa waris? Yang asasnya 1, 2, 3, 4. Tu tak ada dah. Pasal dah bercerai. Tapi kes ni suami ni nak tuntut harta perceraian di mahkamah. Dan suami ni yang sama lagi, suami yang duda ni tak nak buat apa-apa. Dah tinggal kan rumah tu, tinggal apa semua, dia tak nak peduli. Tapi kena ingat, walaupun peduli tak peduli, mahkamah kena ambil peduli bila nak tuntut harta pusaka. Kenapa? Hak dia ada. Suami ni ada 2 hak. 1, harta sepercayaan. Yang kedua harta pusaka, parai. Walaupun dia kahwinkan, rumah tu beli sekejap tapi tak habis lagi. Dan isteri mati dalam bersama dengan dia, rumah tak habis bayar. Jadi rumah sekarang selesai. Di suami masih ada harta perceraian, ada hak pusaka. Dan hak pusaka suami, kes ini 1/4.
Suami yang ori ini, yang asal, yang beli rumah sekali, nak tuntut harta seperjari. Tengok, jadi dah kelang kabut kan? Sangat kelang kabut. Kenapa? Pasal tak selesai awal. Jadi kalau kes umpama ni berlaku, sebab itu pengajaran pada kita, kalau berlaku perceraian, kita tak nak berlaku perceraian, na'udzubillah, tapi kalau berlaku perceraian dalam keluarga, kalau boleh selesaikan, ada surat, jangan ILU. ILU tak jadi. Walaupun di antara suami isteri kita tak tahu bila dah bergaduh ni, kan? Seperti pengajaran kepada kita, kena ada surat pelepasan. Adalah buatlah surat apa-apa menunjukkan kalau ada borang yang resmi ada kan, jabatan kan, apa surat kecil ambil. Tidak nak borang yang enggak, pelepasan, tak nak nuntut lah harta. Kalau ke will writer? Macam mana? Will writer. Will writer ni dalam kes ini payah nak pakai. Ya, tak boleh. Masuk mahkamah syariah reject. Kenapa? Ni adalah waris menerima pusaka. Dia tak layak terima wasiat. Tapi kalau masuk mahkamah sivil sah. Tapi biasanya orang Islam kita pergi mahkamah syariah lah. Kalau will writer ni dia untuk biasanya orang bukan Islam kan. Tapi kalau ada orang Islam yang tak perhati apa semua dia masuk. Ada, ramai. Terutama orang kaya. Ikat bagi apa? Oh, ramai. Orang tak nak ikut syarat. Dan negara kita, undang-undang yang tertinggi mahkamah sivil, bukan mahkamah syariah. Harta lebih daripada 2 juta masuk mahkamah sivil. Hakim tak belajar faraid. Kan? Tak kira Islam tak Islam, kalau kena India apa semua. Cuma dia akan dapatkan maklumat di dalam mahkamah syariah, hakim tu akan jatuhkan penghukuman. Jadi kes ini, pengajaran kita tadi, pertama kena buat surat pelepasan. Jangan nuntut lagi, terutama kes antara suami isteri. Dan yang kedua, kalau kes ini nak selesai, kata tak payah bergaduh lah, panggil semua anak. Dan juga jangan lupa ni, kena panggil dia duduk semeja, lantik seorang. Biasanya bapak tu lah minta dia tu supaya dia jadi pentadbir. Lantik dia sebagai pentadbir yang amanah. Pasal bapa pun tidak ada apa-apa juga kan. Dia mati pun dia tak ada, pasal anak ada semua kan. Dia pun tak ada anak ni. Dia nak cina tak boleh kan. Dan dia pun faham, orang faham. Jadi lantik dia lah sebagai pentadbir, ngurus cepat settle. Tapi kalau nak nuntut harta pencarian, kes macam ni, saya rasa 3-4 tahun tak habis. Sedangkan umur sebuah ni. Bila tak faham. Tapi kalau dah keras kepala, dia akan drag. Dan kes macam ni, kalau drag, mati pula seorang. Allah. Sebab itu sekarang orang katakan dalam undang-undang sekarang kata, dalam negara kita ni purata 2 bilion setahun harta yang dormant, harta beku, para ikif harta orang Islam yang tak boleh selesai. Dulu tanah seka, 2 ekar, itu pun tak boleh selesai. Sekarang rumah teres, rumah 1 unit, rumah flat 7 beradik, nak gerak macam mana? Tanah dulu boleh juga potong-potong. Lagi kronik. Daripada tahun 80 berapa, sekali dalam negara kita ni harta beku macam ni 60 bilion. 60 bilion. Bukan gitu, harta orang Islam. Ada timbul masalah. Cukai pun masalah kan. Pendapatan kerajaan tak boleh cair, tak boleh apa, tak boleh buat. Harta beku. Jenis harta ni macam ni kan, sejak zaman Jepun sampai sekarang tak besar dalam negara kita. Jadi ada orang kata, ni faraid punya. Sebenarnya bukan masalah faraid, masalah orang Islam yang tak faham.
Okey, macam ni lah. Kalau dia tak faham kan, ini boleh menyebabkan tak boleh buat apa-apa. Nak jual tak boleh, nak lelo tak boleh, apa pun tak boleh. Pasal nama dah settle, bayaran dah settle, tuntutan petindih. Marah punya hal. Tak boleh buat apa-apa. Biar gitu. Biar tunggu 10 tahun, 20 tahun. Begitulah. Siapa yang duduk, dialah dapat menikmat. Yang lain tak dapat. Akhirnya jauh hubungan itu tadi. Sedangkan kalau dia pecah, kalau kata tak nak, jual 800,000 mati, settle. Kerajaan dapat cukai, kan? Dia dapat beli harta lain, boleh guna untuk pendidikan anak dan sebagainya. Dia duduk diam. Nasibnya. Jadi akhirnya kata, oh Islam ni tak pandai mengurus. Betul. Dalam satu aspek. Sebenarnya bukan masalah faraid kan. Bukan masalah faraid, tapi masalah orang sikap kita. Tak faham. Kalau sudah faham faraid, sangat mudah. Sangat mudah. Tapi dah tak faham, masing-masing bergerak. Sebab tu mau tak mau, kena faham jugalah kita untuk mengelak harta kita. Kita ada harta masa sekali. Kena maklum pada anak-anak kita juga kan. Sedikit sebanyak masalah ni pasal kita tak tahu. Harta kita itu akan memberi manfaat ataupun mudarat pada kita. Tak tahu. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Allah sebut dalam Quran, bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, kamu tak tahu siapa yang akan memberi manfaat kepada kamu bila kita mati. Berkait dengan harta tadi lah. Ni. Setelah kita 1/2, 1/3, 1/4 Allah rumus ayat ni tentang kamu tak tahu siapa akan memberi manfaat pada kamu bila kamu mati. Sebab tu kena maklum juga sikit-sikit pada anak kita kan. Kena maklum. Ini kewajipan. Kalau lelaki itu maklumkan tentang hak dan tanggungjawab. Kalau anak perempuan maklumkan ajar dia tentang tanggungjawab. Dan benda ini tidak diwawarkan. Duduk dalam Quran saja. Duduk dalam Quran tidak ada dipelajari. InsyaAllah lah kita yang ada kesempatan ini ajarkan supaya tidak berlaku di kalangan keluarga kita buku harta. Okey, kita baca sikit last kali dan ini kan ruku wisayah. Ni wisayah ni masalah pesan, pesan pemegang amanah. Wisayah ni berlaku dalam misalnya takaful, KWSP, apa amanah-amanah saham, wisayah. Kita berhenti setakat syarat wasi, syarat penerima amanah. Muka surat 92. Berhenti setakat itu. Nak habis dah buku ni. Pertama, seorang mukallaf, orang yang kita nak pesan supaya menerima amanah tu, amanah mengurus, mentadbir harta kita tu, mestilah seorang yang mukallaf. Apa tu mukallaf? Yang Allah bebankan tanggungjawab, mampu menerima tanggungjawab, boleh mengurus, boleh mentadbir, akal sempurna, tidak gila, tidak sakit mati. Itu dikatakan mukallaf. Okey? Dia mampu untuk mengurus. Jadi ada orang dia ada akal tapi tak mampu mengurus. Contoh kanak-kanak umur 7 tahun, akal ada kan, sekolah dapat nombor 1, bagi ke dia pemegang, tak boleh, pasal dia tidak mampu untuk mengurus. Jadi kita carilah orang yang mampu untuk mengurus, berakal. Di antara cirinya balik, berakal dan sebagainya. Tapi yang paling penting mukallaf itu ialah mereka mampu mengurus. Dalam konteks undang-undang negara kita, kena umur 21 tahun ke atas yang kita nak suruhkan kepada, nak bagi nama untuk mengurus. Ini fake kan, dari segi fake. Tapi kalau dari kita tasawufnya kena tambah sikit. Tengok jenis orang lah. Jangan duk tengok fizikal saja kadang-kadang kan. Sebagai kita mungkin kita, siapa-siapa yang kita kenal
waris kita ke, anak kita ke, adik-adik kita ke, kita boleh rasa lah kan, pada umumnya boleh cam perangai kan, yang agak orang kata berjuru sikit kan, yang baik sikit, nampak amanah tu lebih. Pasal apa pun akan atas nama dia. Kalau wasi dalam konteks KWSP, cek atas nama dia ni. Dia tak jujur habis. Berarti yang faham akhirat lah kan. Yang kita letak ni, pilih ni yang boleh faham akhirat. Kalau tak faham akhirat, faham dunia saja, hebat di dunia, belum tentu lagi kan. Kepah habis duit. Kalau yang faham akhirat, insyaAllah musim pun tak usim. Okay. Yang kedua, dipilih atau ditunjuk secara jelas oleh pemberi amanah. Sekiranya dia tidak menentukan secara jelas, seperti memaklumkan kepada orang, maka wisayah itu adalah terbatal. Tulis ya. Dalam konteks sekarang, sistem sekarang banyak kaedah kan. Tulis. Kalau KWSP tulis nama IC, alamat apa, tanda tangan, saksi. Kita boleh lantik wisayah. Ikut sikit. Dan kita pun kalau konteks sekarang, kalau kita nak lantik pentadbir, kita tak mampu, tak faham apa semua kan, rasa tak apa sedap ni, umur rasa tak dah tenang sikit, lantik pentadbir boleh. Ada orang lantik peguam apa semua tu kan, untuk mentadbir polis. Kalau jenis kita banyak lah, itu yang wasi, pemegang amanah. Spesifik kan, siapa dia. Kemudian perkara yang diamanahkan ialah sesuatu yang jelas. Oleh itu sekiranya amanah itu bersifat umum dan kabur, seperti menyatakan si B adalah wasiatku tapi tidak menyatakan kandungan amanah berkenaan, ia batal. Sebab itu kalau kita lantik wasi, itu wasi untuk apa? Untuk harta mana? Keseluruhan harta, wang KWSP saja, amanah saham, amanah apa tu, saham bank, ataupun akaun-akaun, atau pengurusan syarikat dan sebagainya. Kena spesifik. Siapa yang kita bebankan tanggungjawab itu. Ataupun lantik anak, boleh. Lantik isteri, boleh. Wasi yang kita yakini, yang kita percayai. Tapi kena jelas benda itu. Kemudian seorang wasi bisa terdiri pada orang Muslim. Muslim. Jumhur ulama menyatakan bahawanya sekiranya wisayah berlaku oleh seorang Islam kepada bukan Islam, ia tidak sah. Ini jumhur. Tapi bagi pandangan Hanafi, mazhab Hanafi, namun seandainya seorang Islam telah melakukan, dia buat juga. Bagi mazhab Hanafi, dia kata hakim dalam negara itu wajib menggantikannya dengan orang Islam. Itu dalam konteks kitab fiqh. Tapi dalam undang-undang kita sekarang, bila lantik macam tu, sah. Dia berkuat kuasa pasal negara kita undang-undang tertinggi, perlembagaan apa sebetulnya bukan Quran. Quran dulu nombor berapa tahu? Dari segi undang-undang. Lorek nombor 1 tu, yang British ke India tu kan. Yang tu nombor 1. Jadi apa-apa pun merujuk pada itu. Jadi kalau dia buat lantik non-Muslim, sah. Dia lantik wasi dia non-Muslim, walaupun dalam wasiat Allah mengiktiraf saksi wasiat, kafir tak apa, saksi. Dalam wasiat kita dah belajar kan, dalam wasiat tak ada orang, kita boleh lantik peguam tu saksi dia non-Muslim, boleh, sah. Diiktiraf oleh Al-Quran. Tapi dalam kes penerima amanah tak. Beza yang keliru itu. Wasi perlu seorang yang amanah dan dipercayai. Dalam konteks ini seorang wasi diyakini dapat melaksanakan amanah yang diberikan.
bagi mazhab Syafi'i menetapkan wasi juga perlu daripada orang yang adil. Oleh itu golongan fasik tidak layak menjadi seorang wasi. Imam Syafi'i ni dia banyak dalam pengurusan harta ni, dia agak orang kata apa? Umum. Statement dia adil. Dan bila dia buat macam tu, timbul pelbagai kata orang pendekatan dalam mendefinisikan adil. Dalam setengah-setengah keadaan dia menyukarkan, dalam setengah keadaan dia bagus. Macam Imam Syafi'i kata, macam kita tadi, macam kita tadi kan, Baitul Mal tadi, Baitul Mal yang adil. Itu dalam Imam Syafi'i kan, bila dapat akta pusaka, Baitul Mal yang adil. Tadi kan, apa tadi? Suami mati, meninggalkan tadi isteri, ibu tadi kan, dan dapat kat Baitul Mal banyak ni. Isteri tadi 1/4, 1/3, dan dibahagikan 2 belah, 3, 4, 5. Ini sebenarnya dalam fiqh Syafi'i, dalam aliran Syafi'i. Kalau kita pergi aliran lain, tak ada macam ni. Tak dapat kat ni. Tak dapat kat Baitul Mal. Dapat kat siapa? Dapat kat waris-waris Zawil Arham. Ni hanya adalah waris patu. Pasal apa? Dalam fiqh Syafi'i kata Baitul Mal yang adil. Zaman dulu betul Baitul Mal adil. Tak, pasal seorang meninggal dunia, tak ada bapa, apa ni, tak ada bapa, tak ada bapa saudara, tak ada sepupu, tak ada lagi. Siapa pun tak ada. Asabahnya siapa? Baitul Mal. Baitul Mal tanggung dulu. Itulah adil. Tapi sekarang, adakah Baitul Mal tanggung? Ni, seorang datuk, dah pakai datuk, pakai datuk, pakai datuk kan? Datuk, anak perempuan dan cucu. Datuk meninggal dunia meninggalkan cucu, lelaki ataupun perempuan. Datuk ni meninggal dunia meninggalkan cucu lelaki. Ibu dah, anak dah mati lama. Kini dalam konteks negara kita sekarang, dapatkan siapa ni? Tak dapat ni. Walaupun ni aja cucu tunggal dia, ini saja cucu yang dia ada. Dapatkan siapa? Berapa dapat? 100%. Kenapa? Waris ni ni adalah waris Zawil Arham. Kita dah belajar kan? Kita dah belajar, maksudnya kita waris yang menerima pusaka hanyalah belah anak lelaki, bukan anak perempuan. Jadi kita semua ni menerima pusaka belah ayah kita, bukan belah mak kita. Dengan mak kita terima pusaka, lepas pada mak kita tak terima pusaka. Okay? Jadi anak ni, cucu ni kan mahram dia, dia mungkin dia baik daripada kecil lagi. Tak dapat langsung. Datuk ni jago daripada kata homo, baby lagi sabar besar, kita buat apa-apa mati langsung tak dapat. Sama juga kalau cucu ni mati, Datuk jaga dia 20 tahun, 30 tahun,
Datuk tak dapat apa. Kenapa? Dalam pandangan fiqh Syafi'i, ini adalah hak Baitul Mal. Baitul Mal dalam fiqh Syafi'i lebih utama daripada waris zawil arham. Dalam mazhab Syafi'i, harta yang pusaka ni diwarisi oleh waris fardu dan waris asobah saja. Jadi waris fardu dan asobah ialah waris belah keturunan lelaki. Belah ibu tak ada. Okay. Selik saja dengan wanita, diselangi oleh seorang wanita, itu dianggap waris zawil arham. Macam kita sekarang, kita ada anak saudara kan, untuk kita mudah faham. Kita ada anak saudara. Anak saudara belah mana? Anak saudara belah mana? Cek tengok. Yang boleh menerima pusaka kita. Kita katalah kita ni A ni kan, ada 5 beradik, lelaki, perempuan, lelaki. Ni kita ada 5 beradik. Dan masing-masing ada anak. Lelaki ke perempuan, lelaki ke perempuan, lelaki perempuan. Ada anak sama. Ni anak saudara kita. Andai kan mati belakang kan, adik-adik kita mati semua orang. Yang ada semua anak saudara kita. Anak saudara yang boleh menerima pusaka bukan semua. Yang boleh terima pusaka ialah yang ni. Okay? Ni tak dapat, ini tak dapat, ini tak dapat. Satu, faham? Yang kedua, walaupun anak saudara lelaki tak dapat. Kalau bapak saudara dia meninggal, dapat kat 2 hero ni saja. Yang lelaki. Okay? Jadi cuba tengok kiri kanan kita. Anak saudara mana? Belah lelaki adik-adik lelaki. Yang lelaki, dia dapat pusaka. Kalau dari sudut anak saudara, kalau dari sudut anak saudara, yang mewarisi harta kita kalau kita tidak ada anak ialah belah adik-beradik lelaki yang lelaki. Tapi kalau dari sudut cucu, belah anak lelaki ataupun perempuan. Sedangkan anak saudara lelaki saja. Bagi cucu lelaki ataupun perempuan, dia boleh menerima pusaka kita. Kalau kita dah jadi pangkat datuk, orang ada mungkin dalam masjid ni ada naik pangkat datuk. Datuk belah mana? Belah anak lelaki kita. Bila belah anak lelaki kita, dia akan mendapat pusaka. Tak kira lelaki ataupun perempuan. Kalau kita tidak ada anak lah, kalau ada anak tak dapat cucu tu. Jangan dia aku cucu ni ada kan. Cucu tunggal. Kena cek dulu cucu belah mana. Tengok-tengok mati tak dapat satu sen pun cucu kita. Tengok-tengok mati tak dapat satu sen pun anak saudara kita. Pasal dalam fiqh Syafi'i sekali yang kita amalkan sekali, zawil arham tidak dapat. Kalau di Mesir sekarang dia dah ubah. Mesir, Syria, semua negara-negara Arab kan, dia dah ubah akta baru. Dia tidak lagi bertaklid pada mazhab Syafi'i dalam kes macam ni. Dia ubah, dia pergi ke mazhab Hanafi dan Hambali.
Kalau tak ada waris, dapat juga daripada Baitul Mal. Lebih utamanya waris yang ada hubungan darah. Cucu daripada anak perempuan dapat, anak saudara daripada belah perempuan dapat, kalau tak ada waris lain. Bukan Baitul Mal yang digubahkan. Tapi apa pun pandangan Imam Syafi'i itu, dia kata yang adil, bertanggungjawab dan amanah. Syarat Imam Syafi'i. Oh, macam sekarang meninggal dunia, tak ada waris, Baitul Mal kena tanggung sepatutnya. Orang yang bekerja di Baitul Mal perlu mempelajari faraid secara asas. Kalau tidak, dia akan menimbul masalah. Bukan di dunia, di akhirat masalah. Pasal dia seolah-olah mengganti waris asobah yang lelaki. Macam wali hakim lah. Tak ada wali, siapa? Hakim lah. Sama kes. Tak ada siapa? Baitul Mal. Baitul Mal kena bagi nafkah, Baitul Mal kena bagi rumah, Baitul Mal kena bagi pendidikan, kesihatan. Kalau ikut sistem Baitul Mal yang apa yang Imam Syafi'i kata, tak sama. Jadi kita kena faham dalam konteks itu. Batu beberapa negara dah ubah. Cuma negara kita ni tak tahu lagi, kan? Mungkin lama lagi pun kan nak ubah balik, nak ubah ni kan. Lepas ni tahun 50-an ni, zaman British tu, undang-undang ni, enactment ni, tak tukar. Tak tukar. Takut nak tukar, tak tahu siapa. Ini kefahaman, saya rasa kefahaman masyarakat. Kalau pakar faham semua, mudah. Oh, kita tukar, tak kuat relevan dah. Kalau mati anak saudara, kalau kita lah anak saudara kan, belah adik perempuan kita jaga lah. Memang anak saudara kita, mahram kita. Bukan Baitul Mal jaga. Berarti di situ pun dari segi genetiknya pun dah, DNA pun dah kuat. Tepat. Sebab tu dah dalam negara-negara lain dah ubah benda tu. Itulah dikatakan adil. Okey. Sikit saja. Habis satu kan. So, oleh itu golongan yang fasik, fasik ni tidak layak untuk menjadi wasi. Tak sembahyang jemaah, tak solat, tak puasa Ramadan, tak bayar zakat. Kan? Jadi macam mana nak jadi wasi yang adil, sedangkan bukan masalah tak bayar zakat, nak kira zakat pun dia tak kerti. Sedangkan itu fardu ain. Dia puasa Ramadan tak apa, jangan amal puasa. Solat jangan jaga kan. Ada jadi. Sebab tu kita tengok kan syarat-syarat dalam fiqh ni, dia sangat detail, tapi secara praktikalnya sangat susah juga. Sangat susah. Sebab tu bila fiqh ni, soal fiqh, mazhab, jangan duduk kata ekstrim kan. Pasal dia hanya pandangan manusia kan. Fiqh itu manusia, fahaman, aliran. Setakat mana dia faham. Dia bukan macam Quran dan hadis, dia wahyu, nas yang kita tidak boleh pertikaikan. Manusia ni ada kesesuaian, ada konteks keadaan pada waktu tu, zaman tu. Jadi bila pasti kita lantik juga kan. Sekarang ni tak kira lah kan. Siapa lantik? Orang isyaratnya umur 21 tahun tidak gila, sah. Sedangkan dari segi perundangan Islam dia detail lagi. Tak pernah semaya, jemaah mungkin sekali seumur hidup ke main raya je jumpa di masjid, tapi dia adalah wasi yang sah. Sah. Pasal dari segi practicality itu kan sangat sukar untuk dilaksanakan. Okey, last sekali, seseorang wasi perlu terdiri dari seorang yang mampu melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan. Dia kena mampu. Bila kita lantik tu tengok yang orang yang mampu, jangan lantik orang yang tak mampu. Betul dia nampak amanah, betul dia nampak jujur, tapi dia ni tak mampu. Dia ni sejuk, tak responsif, tak suruh, tak apa-apa, memang jujur, tak jadi apa juga kan. Tak boleh selesai masalah.
Ini aku tolong selesai. Ya ke? Bila tu? Nanti dulu 10 tahun, 20 tahun tu tak nanti dulu. Itu kena tengok juga apa macam tu. Kalau pegang pengurusan kita boleh tengok kan. Kalau manajemen ini bayar juga kalau macam ni. Tak selesai masalah. Ia dapat memastikan segala amanah dapat dipenuhi. Kekurangan kemampuan sudah pasti menyebabkan suatu amanah tidak dapat dilaksanakan. Umpamanya terdapat ulama menyatakan wasi mestilah yang celik. Orang buta tidak layak menjalankan amanah kerana wujud kekurangan. Ini fake. Kan? Maksudnya wasi itu mesti orang yang celik. Bahkan dalam fake Syafi'i, orang buta tak boleh jual beli dia. Orang buta sekarang ni dalam fake Syafi'i kita tidak sah berjual beli. Melainkan yang biasa dilakukan dalam fake muamalah, yang biasa dilakukan seperti dia jual tisu apa, tapi nak suruh dia beli barang lain tak boleh. Beli rumah, beli tanah, beli TV color kan, beli baju tak boleh. Pasal orang buta tidak boleh menghayati, tak ada feel. Warna dia tak ada feel. Beli baju warna merah, anak nak baju nak sekolah baju warna putih, mana dia tahu? Jadi dia terdedah kepada penipuan. Dari hukum syarak dalam fiqh kata ini tak elok. Preventive actionnya, langkah pencegahannya, jangan biarkan orang buta melakukan jual beli, melainkan disertai dengan ahli warisnya yang berkemampuan. Itu syaratnya. Berarti orang buta, pekak, tuli, dia ada syarat sebenarnya dalam melakukan akad-akad ataupun kontrak-kontrak muamalah. Dia ada spesifik. Cuma khilaf ulama. Cuma dalam konteks negara kita sekarang ni ada orang buta yang hebat dah. Kan? Macam apa arwah Dr. Ismail Saleh tu kan. Universiti apa dia buat tu twin test. Dia pemilik universiti. Kontrak mana dia buat semua kontrak. Kan berapa juta berapa nak twin test universiti. Buta. Belajar di universiti. First class ekonomi, master first class apa arwah dia. Maksudnya dia jadi dan dia mampu buat kontrak. Jadi kalau guna kaedah ini tak layak dia kan. Sedangkan dia dah niat tu sampai jadi jutawan. Dari segi praktikal. Cuma tadilah dia tak boleh apa tu? Feel lah, tak ada feel lah. Putih ke dia tak ada colour kan. Besar saya pun tak ada macam mana. Oh ni bangunannya cantik, tak tahu macam mana, dah buta. Sebab tu semua ulama tak boleh orang yang buta. Jadi kita kalau bolehnya bila dah lantik seorang wasi dalam harta kita tu, terutama yang common ni dalam sakso dan apa kira BSP lah, pastikan mereka yang qualified dan tidak semestinya waris atau semestinya. Yang pentingnya tadi, yang takut akhirnya yang kita kata ada unsur takwa jujur sikit. Jadi itu yang perlu kita yakini dan tunai dilaksanakan pada mereka tu supaya dapat bila kita tutup mata tu dia selesai dengan mudah. Tak kecoh lah, tak hilang. Berlaku kadang yang sulung kita bagi tapi tak jujur dapat cash daripada kira BSP bermusuh-musuh. Boleh berlaku. Walaupun dia anak, walaupun dia suami, bagi kat suami. Penamaannya suami wasi. Sebab tu sekarang ni dalam negara kita, orang perempuan kira BSP bila bagi nama, majoriti perempuan tidak bagi nama suami. Dalam negara kita sekarang hanya berapa persen dia yang bagi nama suami. Sedangkan suami dalam kira BSP, majoriti suami kalau ada dia akan bagi nama isteri. Kalau perempuan dibagi nama anak. Nampak tak? Skeptik apa? Makin walaupun suami isteri dia skeptik. Ini data negara kita. Bukan seorang dua kan, bukan tunjuk-tunjuk tak. Data yang dalam negara. Daripada juta tu kalau kan. Rupanya perempuan tak percaya pada suami. Pasal apa? Kalau aku mati je, ambil terus kahwin lagi. Kalau perempuan kahwin lagi dia sensitif. Sedangkan sama untuk suami tak apa. Kalau aku mati bini aku tak kahwin lagi kan, tak apa bagi nama itu. Tapi ada perempuan kahwin ni. Sama anak sama pasal apa?
tuntut harta sepencarian bapa. Berlaku kan? Berlaku. Jadi apa pun faham agama tu lah. Yang pentingnya faham agama, tafakuh fiddin, itu yang paling penting, supaya tidak berlaku kekeliruan. Dan akhirnya kadang-kadang tadi macam tadi kan, dia protes Allah Ta'ala, dia kutuk Allah Ta'ala kan, takdir. Sedangkan dia tak tahu apa-apa, dia bermusuh dengan apa yang dia tidak tahu. Ini banyak dilakukan oleh manusia. Sepanjang hidup manusia dia bermusuh dengan apa yang dia tak tahu. InsyaAllah lah, takat tu dulu. Ada soalan? Masalah lelaki ke perempuan? Boleh. Boleh. Kepada lelaki, kalau kita rasa pada lelaki, boleh lelaki. Tidak ada apa kata syarat lelaki atau perempuan. Boleh. Boleh semua. Tapi kalau segi keutamaan dan segi perundangan Islam, lelaki lah keutamaan. Tapi tidak salah wanita kan? Tidak salah. Macam juga saksi je. Keutamaan lelaki, tapi kalau perempuan boleh. Kita ambil wasilah, kita selalu kita bagi upah, sumbangan dan itu mana duit daripada rakyat tadi kan, kita yang lain. Macam mana? Kita dah lantik Itu wasilah. servis dia. Oh, servis dia, fee dia. Servis dia. Oh, yang tu juga upah. Servis fee. Kena bayar. Daripada mana? Daripada Daripada itu. Bukan daripada situ, begitu lain. Duit kita, dia akan charge awak. Tapi setengah syarikat dia akan ambil daripada amount. Berapa nilai aset yang kita takbir tu. Ada percentage kan? Percentage. Kita kena tanda tangan ya. Sebenarnya tak perlu lantik. Dalam konteks negara kita sekarang, kalau kita tak banyak duit lah, tak payah nanti siapa-siapa. Free saja kan? Nak buat wasiat, kita buat secara free. Pasal bila Allah tentukan sebenarnya free, tapi bila manusia masuk dia akan jadi cuma kalau kata duit banyak, bayar tak apa kan? Tapi kalau kata nak lantik penerima wasiat, nanti di kalangan keluarga kita lah kan? Yang kita rasa jujur tadi nanti. Dan surat pun mudah ya. Dan undang-undang negara kita ni mudah segi perundangan kan? Tanda tangan, ada saksi, sah. Dan saksi itu siapa-siapa pun yang kita yakini. Dan kalau nak apa valid lagi, pergi ke Pesuruh Jaya Sumpah, bayar RM20, bayar RM50, dari segi validity dia mudah, tak payah. Kalau tidak, kalau buat private tu, kalau yang wiswaya tu mahal lah. Dia ada percentage dia, kadang-kadang RM13,000. Baik bagi kawan lain, sedekah apa. Okay, ada lagi soalan? Tak boleh ke orang kita dah buat hukum Islam nak buat ni, kita possible ke? Dah masuk mahkamah syariah, kita masuk sebelum. Kita masuk mahkamah syariah. Lepas tu itu yang sering berlaku tu. Dia rasa tak adil tu. Dia tak hati. Tapi takat ini biasanya kalau hakim ni, dia akan refer, kalau orang Islam dia akan refer pada mahkamah syariah. Kalau apa-apa dia akan refer pada mufti. Kebiasaan. Itulah insya-Allah kalau rasa dah agak okey dah sekarang. Dari segi itulah ada sudut okey. Berarti hakim katalah hakim tu India kan, mahkamah tinggi, harta banyak kan. Still dia masih lagi dapatkan kepakaran, refer pada jabat mufti, tanya macam mana kedudukan dia. Hakim hanya bagi judgement, hanya bagi apa, penghakiman saja. Gak lainnya daripada jabat mufti ataupun jabat qadhi. Payahlah belah harta banyak dah. Okey, nak ikut kita tapi nak bila masalah kita. InsyaAllah kan. Takat tu dulu, mudah-mudahan apa yang kita baca diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.